Kita sampai Sungai Buloh ya. Sungai Buloh. Air agak dalam sikit ya. Tapi tak adalah dalam sangat ya. Tapi banyak pasir ya. Banyak pasir. Allah, aku ambil jalan ni lah. Jalan selut. Orang kan suka selut-selut macam ni. Oh tu. Okay, sampai atas sana nanti aku sambung cerita eh. Okay, jalan agak basah eh. Malangnya dekat Sungai Buloh tadi ya. Dikejar dengan Cikgu Zainuri dah pergi dah. Ya mungkin dia orang dah tunggu lama sangat. Aku dengan Cikgu Ben dah sampai. Jadi dia orang gerak dulu lah. Mungkin Cikgu Zainuri dia takut ya. Takut hujan. Jadi tinggal aku berdua lah dengan Cikgu Ben. Cikgu Ben tengah buat video juga tu. Tak tahulah apa yang dia ceritakan ya. Aku rasa dia cerita tentang abang besar tu. Sebab kami pernah terserempak kat sini ya. Abang besar yang tunggal ya. Masa tu time malam malam. Dekat maghrib lah kat sini. Sebenarnya kalau korang tahu abang besar tu dah pergi ke sini dah. Jadi kami tunggu dekat apa nama? Dekat Buloh tadi. Lebih kurang dalam setengah jam kat situ, tiba-tiba aku nampak abang besar tu dia menghala ke arah kami. Apa lagi kami? Memang lari dah. Tak tunggu apa dah. Angkat motor macam orang angkat berat. Tak rasa berat main motor ni. Aku tak sempat nak start motor. Tolak macam tu je. Start masa turun bukit tu baru start. Gila, gelap-gelap tak nampak. Cuak punya pasal. Okay ni Bukit Buloh ni. Bukit Buloh. Sini ada satu cerita mistik ya. Tapi aku tak nak cerita lagi ya. Kat sini lah. Kat sini. Kawasan ni. Nanti ada masa aku cerita. Andai kata aku ada lagi ya sampai hujung tahun kat sini, akan cerita lah. Korang boleh dengar lah cerita aku ya, tentang cerita mistik tu. Andai kata rezeki aku hanya sampai bulan 9 ni, mungkin aku akan menulis lah untuk ceritakan di Facebook. Jadi aku nak cerita sikit tentang motor Avita ya. Yang ramai yang tanya, cikgu pakai motor apa ya. Aku memang pakai motor Avita ya, Ranger Max Explorer. Rasa yang follow Cikgu Ben semua dah tahu.
kami dapat sponsor daripada Avita Malaysia Asalnya sebuah saja untuk Cikgu Ben. Kemudian sebelum penyerahan motor tu, tak tahulah Cikgu Ben yang minta ke ataupun Avita Malaysia yang berubah fikiran, diorang sumbangkan 3 buah motor lah. Jadi Cikgu Ben letak nama aku dan juga Nika Joy lah. Sebab kami memang bertiga ni memang masuk sama-sama lah setiap minggu ya. Jadi kalau korang tak nak tanya aku, jadi kepada yang bertanya aku, cikgu beli mana motor ni, memang aku tak belilah motor ni. Aku dapat daripada Avita Malaysia lah. Ada juga yang bertanya, motor ni okey ke cikgu? Lasak ke? Bagi aku soalan tu subjektif ya. Subjektif. Sebab dari sudut aku, sepanjang setahun 7 bulan ya, setahun 7 bulan tak ada masalah yang kritikal pada enjin ya. Yang sikit-sikit tu adalah ya, ada macam absorber leaking, 6 bulan pakai dah leaking, lepas tu tukar lagi 6 bulan lagi leaking, macam tu lah. Lelah aku beli absorber lain lah. Okay, itu yang pertama Yang kedua bar dah. Motor ni bar dia mungkin aku main off-road memang cepat makan ya. Macam cikgu ni ke Joy lah, 6 bulan ya, 6 bulan 6 bulan bar dia dah nipis dah. Ataupun korang panggil waf kan, waf. Macam cikgu off-road lebih kurang dalam 8 bulan bar dia dah nipis. Macam aku setahun 2 bulan tak silap aku, macam tu lah barulah nipis ya. Simptom dia dia punya idling tak ada, susah nak start. Kemudian bila panas baru okey, macam tu lah. Bila nak tukar bar, senang je. Macam aku Nika Joy, cikgu Ben, sama je. 3 kali je korang kendurkan bar, korang tukar lah, macam tu. Sebab motor ni dalam bahasa mudah dia pandai ketat, pandai ketat sendiri bar tu. Tak ada clearance orang kata. Pada bar tu tak ada clearance. Okay, 3 kali aku kendurkan bagi ada clearance. Kali keempat tu memang tukar bar tu lah. Bila buka memang betul lah dah nipis, dah nipis macam pisau lah. Cuma masa aku tukar tu, motor aku tak berasap lagi lah. Macam cikgu Ben, cikgu Nika Joy, motor dia sampai dah berasap, barulah dia orang tukar ya. Barulah dia orang buka tengok, dan tukar lah. Macam tu lah. Okay, masalah lain meter lah. Meter digital dia masalah sikit lah. Ramai yang bermasalah. Contoh dia macam aku, bila on meter tak nyala. Bila on switch tu meter tak nyala. Kemudian kilometer dia, mileage dia restart sendiri ya. Macam aku dah ribu-ribu, tiba-tiba jadi 300. Macam tu lah. Ada juga yang kena dah ribu-ribu, tiba-tiba jadi kosong. Tak tentu lah, tak tentu. So far motor aku itu je lah rasanya. Yang lain tak ada apa. Satu lagi handle dia. Handle dia getah dia, handle dia
getah handle dia ni memang senang apa cakap. Handle ni jadi longgar lah. Cepat longgar ya. Kalau korang terjun luah yang dalam macam ni, kadang agak laju sikit, handle ni boleh jatuh ke bawah. Macam ni. Memang tak firm lah, orang kata tak firm. Okay lah, nanti aku cerita balik nak lepaskan elak ni. Nasib baik. Baik. Hampir ke Cundang. Kau tengok sini. Kalau hujan macam ni lah. Tayar pula, tayar motor aku dah botak. Tayar motor Ego Band pun dah botak. Sebab apa? Sebab malah nak tukar. Sebab malah nak tukar. Sebab takut, orang kata apa, dapat tukar kan 99 ni. Jadi kalau dah tahu result nanti tak dapat, kita mau tukar lah. Sebab biasanya tukar tayar ni lebih kurang dalam 4 bulan sekali lah. 4 bulan sekali tukar tayar lah. Tayar belakang. Licin licin, memang licin. Kau tengok. Kalau korang nampak Ego Band lah, dah berpusing-pusing lah. Aku pun lebih buang lah tu. Layan je. Ini dah nak sampai Kampung Tapai memang macam ni perangai jalan dia. Golek. Memang tak berani nak laju lah kat sini. Brake pun sikit-sikit macam tu je. Ok, jadi cerita Avita tadi dah habis dah. Sampai tadi je lah. Ok, sebab tak ada masalah yang lain lah. Jadi kalau ikutkan yang aku tengok dekat grup-grup Avita tu, dia punya hub belakang, hub brake tu senang pecah. Senang pecah. Yang aku punya, yang kita orang punya ni belum lagi dah. Belum lagi. Jadi Ego Band lagi dah. Dia dah tukar dah kan. Dia dah tukar brake disc belakang. Tinggal aku punya je lah. Dan cikgu ni Joy, dia dah tukar yang RZ punya. Aku pun mungkin ya akan tukar juga. Cuma nak tunggu habiskan landing brake pakai. Sebab aku beli sekali banyak Allah. Kampung Tapai. Dia basuh tayar dulu. Kau tengok, kau layan je lah. Malas nak borak dengan apa, time jalan-jalan licin. Nak kena fokus sikit. Memang licin. Kau tengok, Ego Band nanti nak terjatuh itu. Masuk ke dalam ni. Okay. Langkah yang selamat, masuk ke dalam lurah. Okay. Biar aku cuba dulu ya. Cuba dulu main kat atas ni.
Sebab atas dia tak rata tadi. Kalau rata okey. Tak rata. Kalau jalan macam ni, kalau helak pula masuk, aduh, memang berkicap lah jalan dia. Okay, dah sampai kampung apa? Dah sampai dah. Kampung Tapai. Kampung Tapai. Harap-harap dekat Bukit Kelabu nanti okey lah jalan dia. Kalau licin, lama kot kena rehat kat situ. Jadi licin-licin macam ni kena jauh-jauh sikit je sebenarnya dengan cikgu Ben. Bahaya. Aku break tak makan, longsor, langgar dia. Dah okey dah. Sampai sini kira okey dah. Okey sekejap. Okay guys, nanti Allah Akbar. Masuk binatang apa pula dalam mata ni. Aduh oi. Okay guys, nanti lagi kita sambung balik. Okey. Tapi nak sambung cantik pula jalan ni depan ni. Tunggu sekejap lah. Bawa layan dulu. Jalan ni kan. Layan dulu.
Nanti depan sikit aku sambung balik cerita.